Assalamualaikum, hai, salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton. Okey, kita bertemu lagi kita di siaran podcast siri kedua Alumni X Biody Spill the Tea. Okey, kali ni kita ada nama penuh lah untuk podcast kita siri kedua ni, memandangkan kita dah pun buat podcast siri pertama yang lalu, dan kali ni kita tak bersiaran di studio Universiti Malaysia Terengganu di Kuala Nerus ya, tapi kita berada di Kuala Lumpur, memandangkan kedua-dua alumni yang kami jemput pada hari ini bekerja di sekitar Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, saya tak perlu perkenalkan lagi podcast program kami. Cukuplah program Biodiversity di bawah Fakulti Sains dan Sekitaran Marine Universiti Malaysia Terengganu. Okey, so tanpa membuang masa, saya nak perkenalkan kepada you all semua, penonton-penonton, dua orang alumni yang kita jemput pada hari ini sangat special dan berbeza dengan alumni yang kita jemput terdahulu. Saya perkenalkan yang paling dekat dengan saya. Okey, dia adalah Miss Tizwani, anak perempuan Tina Karen. Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Jabatan Sains di Sri Desa International School, Kuala Lumpur. Dan sebelah Tizwani ataupun nama manja dia saya panggil Tiz adalah Encik Arif Azizul Harif, atau nama manja dia saya panggil Gigi lah waktu belajar dulu, dan beliau adalah sebenarnya Timbalan Pengarah Jabatan Perhilitan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, saya tak nak introduce lebih-lebih lagi, saya nak mereka perkenalkan diri mereka sendiri. Jadi kita mulakan dengan Tiz. Tiz boleh mention nama penuh, batch tahun bila dan latar belakang. Okay, persilakan. Hi everyone. Nama saya Tizwani Tina Karen. So, saya graduate batch tahun 2015. Asal saya dari Pulau Pinang dan sekarang saya bekerja di Kuala Lumpur. Okay. Alright, terima kasih Tiz. Okay, kita tanya pula Gigi ya. Gigi, boleh perkenalkan diri sendiri? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, nama saya sebenarnya Arif Azizul Harith bin Abdul Aziz. Saya berasal daripada Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Dan saya kira mengulangi lagi sekali lah, saya daripada batch 2012 hingga 2015. Dan kini saya bekerja sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Perhilitan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okay, thank you Tiz and Gigi. Mereka berdua sebenarnya adalah daripada batch yang sama, bergraduate pada tahun 2015, betul? Betul. Okay, dah berapa tahun tinggalkan UMT? 11 years. Okay, jadi kalau kita tengok perbezaan dengan dua orang alumni yang sebelum ini, mereka masih lagi baru ya, maknanya batch selepas PKP, tapi kali ini kita bawakan pula alumni yang sudah mempunyai pengalaman bekerja yang lebih berbanding dengan alumni yang terlebih dahulu. Okey, tadi kita dah masuk pembukaan ya. Sekarang saya nak tanya soalan yang berkaitan dengan you punya live waktu jadi pelajar UMT dulu. Boleh Boleh. Okey. Jadi dalam rakaman ini nanti kita sediakan juga gambar-gambar ya yang Gigi dan juga mungkin Tiz sediakan, dan kita akan selitkanlah sepanjang podcast ini supaya you boleh nampak sendirilah selain diorang bercerita, dan boleh tengok melalui gambar-gambar yang mereka kongsikan kemudian. Okey, saya nak tanya Gigi. Boleh. Okey, kenapa pilih program Biodiversity di UMT? Ingat tak dulu waktu apply untuk ambil program Biodi ni? Okey, baik. Terima kasih Doktor atas soalan tersebut. Okey, dia macam ni. Saya sebenarnya daripada sekolah menengah lagi sebenarnya merupakan pelajar sains tulen. Okay. Jadi seperti yang kita tahu, di mana sains tulen ini kita ada subjek-subjek seperti fizik, biologi, kimia dan juga admat lah, matematik tambahan. So saya sudah kenali saya rasa saya punya strength, which is antara fizik, biokimia. Saya rasa kelebihan saya, kekuatan saya adalah di biologi. Okay. Jadi since sekolah menengah lagi, saya dah memang aim apa pun degree yang saya sambung after sekolah menengah, memang kena biology base. So cut it short, di mana apabila masa apply secara online UPU, memang sarjana muda sains gunaan biodi ini memang berada pada saya punya top 3. Wow. Top 3 UMT. Itu yang saya ingat lah, macam tu. Thank you, Doktor. Alright. Macam mana pula dengan Tiz? Apa yang inspire you to choose this program during the UPU application? Okay, thank you Doctor for your question. So basically I was inspired with this course because since young I've always wanted to take up a course where
I can somehow empower the younger generation to do something for our world. So I believe that through this course, I can actually empower the younger generation to take care of our earth more. Kita tengok tu ayat dia kan. No wonder lah dia adalah seorang guru ya. Tapi nanti kita cerita bahagian dia punya career tu kemudian, okay. So waktu mula-mula masuk UMT dulu kan, mesti kamu ada perasaan ataupun you have expectation. Waktu mula-mula masuk, mungkin you punya family punya expectation bila nak masuk belajar buat first degree dulu, dan bila kamu dah masuk UMT tu sama, maknanya boleh tak kamu secara realitinya bila kamu dah mula belajar sama tak dengan apa yang kamu jangkakan berlaku ataupun opposite bila kamu dah mula belajar? Contohnya lah macam bestnya kita mungkin akan lebih free, kita ada freedom kita bila kita dah masuk universiti, jauh daripada ibu bapa. Jadi you have a lot of time to yourself with your friends kan. Jadi tapi bila masuk campus life tu, sama ke tak expectation you tu? Boleh share sikit? Okay, thank you, Doctor. Freedom wise, yeah, of course, I thought I'll have more freedom, which is actually true. Okay. But to be honest, I thought probably there might be a mall at least in Terengganu, from where the university was. But after I graduated, only they started building a mall actually. Okay. So I thought that it's a bit more modernized actually. Okay. But when I went there, no, it's not a very modern It's not that city modern. kind of a lifestyle. Yeah. Okay. But it's actually very nice because I'm from Penang, so it's already a city. So I get to see the other side, which is like closer to the beach and all that. So that was where actually I started to like beaches and all that. Okay. Yeah. Alright, okay. Macam mana pula dengan Gigi? Okay, actually secara mudahnya saya cakap sebenarnya sangat menepati saya punya expectation, di mana biodiversity itu pada saya memang sebelum saya apply saya tahu dia adalah diverse, which is merangkumi animals dan juga plants. Dan UMT itu sendiri sebenarnya sangat dekat dengan nature, which is pantai, dan sebenarnya seperti yang saya jangkakan, di mana kita akan ada banyak tugasan-tugasan di lapangan dan juga tugasan-tugasan di makmal. So pada saya benda tu balance dan menepati. Yes, sangat menepati saya punya jangkaan macam tu. Okey, saya ambil point daripada Gigi tadi. Maknanya kita boleh cakap program kita ni bukan hanya di dalam bilik kuliah semata-mata. Ya, betul. You guys really enjoy your study life, dan macam Gigi cakap tadi, kita pun ada aktiviti. Nama pun bekerja dengan alam sekitar, belajar tentang alam sekitar. Definitely you have to go to the nature to experience it yourself. Okay. Dan saya ada soalan, subjek yang paling kamu suka waktu belajar dulu, waktu first degree dalam biologi dulu? To be honest, I can't pick a subject because the whole program itself is very interesting. Especially, I really enjoyed field work. So all those courses where we have to go field work and all that, I really enjoyed it. Yeah. I'm actually not really a lab kind of a person, but when it comes to biology course, the way how the lecturers conducted the experiments and all our other lab work, picking up the species and all that, and observing them and preserving them and all that, so it's really very interesting. Yeah. Okay, alright. Macam mana pula dengan Gigi? Ada subjek yang kamu suka, dekat di hati? Okay, secara jujurnya memang banyak favourite subjek saya. Contoh macam biokimia, taxonomy, toxicology, genetics dan sebagainya. Tapi sekiranya saya diberi pilihan untuk pilih, I'm gonna choose mycology, which is study about fungi, di mana pensyarah saya pada waktu itu adalah Dr. Akilah sendiri. Terima kasih. Dia punya bukti saya agak memang interested lah, memang favourite subjek tu, sehingga saya decide untuk meneruskan saya punya FYP. FYP tu final year project yang bertajuk The Identification of Naturally Occurring Fungi on Commercial Bread, yang di mana Dr. Akilah juga merupakan saya punya supervisor untuk final year project. Dan untuk makluman, I've got A. I'm honored. Okay, itu je. Thank you, Gigi. Thank you. Jadi saya happy lah. Ada yang suka juga kursus saya ajar lah. So kalau you
dengar tadi tajuk final project Gigi sangat menarik dan bukan sahaja mycology, kita ada banyak lagi subjek yang sangat menarik. Macam TIS pun dia tak boleh decide khusus mana yang best sebenarnya, sebab she really enjoy every single course attended in 3.5 years, right? Yes. Okay, so kita sambung lagi. Ada tak kenangan manis ke, lucu atau challenging yang you all masih ingat sampai sekarang, Gigi, yang boleh share dengan kami dan juga dengan penonton? Okay, di zaman kami, okay, Cik Tizwani sekiranya ingatlah, di zaman kami kita ada satu kursus namanya survival laut, di mana semua pelajar tahun 1 wajib. Semua kos saya rasa tak semestinya kos sains, di mana perlu menyertai survival laut ini di Pulau Bidong yang kepunyaan UMT lah. Okay. So di sini apa yang membuatkan saya tak boleh lupa adalah sama ada kita berani ke kita tak berani ke, kita kena terjun daripada satu kapal tu dan kita tak tahu sebenarnya apa dekat bawah tu, obo-obo ke apa ke, dan menjerit ke tak menjerit ke, boleh terapung ke tak boleh terapung ke, kena terjun. And daripada situ sebenarnya saya kenal kawan-kawan saya, termasuklah Cik Tizwani. Okay. Untuk pengetahuan semua ya, kursus survival laut ni adalah kursus yang wajib dihadiri oleh semua pelajar UMT yang berdaftar pada tahun 1, di mana mereka akan menghadiri kursus dan juga mereka akan dipakaikan dengan life jacket ya, bukan kena terjun sesuka hati ya, maknanya dengan pengawasan dan juga untuk nama pun survival. Jadi kita nak tengok keupayaan, keberanian mereka dan sebenarnya kita nak mendekatkan mereka ni, pelajar-pelajar baru ni, kepada ekosistem di sekitar UMT lah, disebabkan Universiti Malaysia Terengganu adalah universiti kita punya moto pun terokaan ya. Meneroka lautan. Jadi tak salah kita bawakan mereka ke ekosistem laut tu, di mana mereka boleh merasai sendiri pengalaman dan dengan pengawasan ya yang kita ketatlah. Sebenarnya kita bukan biar-biar sahajalah, kita nak mengelakkan daripada risiko, tapi pada masa yang sama kita nak beri pendedahan kepada pelajar-pelajar ini. Jadi ada pengalaman macam mana perasaan waktu kena terjun tu? Okay, dia macam ni, pada saya confidence dan bravery itu sebenarnya nilai yang perlu diterapkan sewaktu sesi itulah. Dan memang cara kita nak apungkan diri semuanya memang seperti mana yang Dr. Akila cakap, memang ada pengawasan daripada senior facilitator dan sebagainya lah. Jadi memang tak dapat dinafikan adalah beberapa kejadian di mana disengat obo-obo, but to me I think it's not worse lah. Dia sweet untuk diingat sekarang. Macam tu. Okay, macam mana dengan Tis? Ada kenangan yang berbeza sedikit daripada Gigi? Actually kenangan yang manis tu memang yang first time unforgettable memang dekat Pulau Bidong juga. Masa survival laut juga. So masa tu kita kena pergi canoeing. So memang I tak tahu canoeing, kayaking so on at all. So but I got a very good teammate. So yeah, and we managed to reach there as the first partner there together. Yeah, but we also have a lot of experience banging into Gigi's canoe and all that. Yes, we really had lots of fun there. But we were always safe with the safety jackets and all that. Yes, definitely. But that's definitely the first experience actually with our cosmates. Okay. Dan sebenarnya kursus survival laut ni masih ada lagi dilaksanakan. Dan untuk adik-adik you all yang sekarang berada di sini, tapi mungkin tempatnya berbeza sedikit. You all dekat mana hari tu? Dekat Pulau Bidong. Pulau Bidong kita ada research station, UMT research station di sana. Tapi mungkin saban tahun ada perubahan lokasi lah, tapi masih di laut. Dan soalan seterusnya, saya nak tanya tentang peralihan ke dunia kerjaya. Tadi kita dah cerita pengalaman kamu waktu menjadi pelajar UMT pada tahun 2012 hingga 2015. Sekarang ni kita akan tanya soalan transition, lebih kepada peralihan ke dunia kerjaya. Belum lagi kita masuk ke dalam aspek kerjaya you all ya. Jadi selepas bergraduat, apa Tis waktu lepas bergraduat tu, Tis terus cari kerja, sambung belajar ke, ataupun berehat bersama keluarga pergi melancong ke, macam mana? Boleh cerita? So actually selepas graduate in the year of 2015, I was helping Dr. Ruben Clements
Because he's a lecturer who was studying about the ecology of tigers and all that at Tasik Kenir. So I was actually helping him to do his data analysis on hornbills. Alright. Yeah, so it was almost around 1 year I was actually helping him. So that was a very good experience. I watch videos and do data analysis for him and all. Yeah, so it was very good. A very good experience, I would say. Okay, right after assisting Dr. Ruben, so what did you do? And then after that, I took a year break, and then I went into job, and then I continued my masters. Okay, alright. Jadi Tis melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di mana tu Tis? Boleh share? Di UPSI. Di UPSI dalam bidang? Biology education. Okay, wow. Okay, jadi lepas soalan yang sama juga saya nak tanya dekat Gigi. Lepas tamat pengajian, bergraduate, Gigi buat apa? Okay, selepas saya bergraduasi pada tahun 2015, saya bekerja sebagai pekerja sambilan harian PASH di Hospital Orang Asli Gombak selama lebih kurang 2 tahun lah, maksudnya 2016 sampai 2017. Sebab pada waktu itu saya berfikiran di mana I need to upgrade my resume for further punya kegunaan lah. Jadi kalau lama-lama sangat kita tak bekerja, jadi saya rasa I have to do something, sama ada di luar bidang atau dalam bidang, saya kena kerja. So saya pilih masa tu saya bekerja sebagai pembantu takbir di Hospital Orang Asli Gombak, dan di situ juga saya mendapat pendedahan banyak lah, membantu memberikan perkhidmatan kesihatan untuk komuniti orang asli di pos-pos di pedalaman. Dan berdasarkan pengalaman itu juga saya guna pakai suatu interview bekerja di Perhilitan. Okay, alright. Jadi kita boleh lihat dua alumni kita ni habis je belajar, dia tak terus buang masa, terus bekerja. Sama menjadi research assistant dan juga menjadi admin di hospital. Jadi yang ini mungkin boleh menjadi inspirasi kepada adik-adik pelajar sekarang ya. Jadi mungkin ada yang merasakan belajar tu, lepas belajar nak berehat sebentar, mungkin nak pergi melancong bersama keluarga dan sebagainya. Salah satu lagi peluang adalah memandangkan sekarang dengan peluang pekerjaan yang dengan persaingan yang sengit. Jadi kita boleh nampaklah peluang untuk bekerja tu kita kena ambil. Okay, jadi dan you all boleh nampak sendiri sebenarnya ya, Gigi bekerja bukan bidang biodiversity selepas tamat bergraduate, tapi kita boleh nampak Tis dia bekerja dengan so correlated lah to biodiversity punya aspek. Jadi not necessarily orang kata tak semestinya lah you kena bekerja dalam bidang biodi kan. Jadi peluang tu ada, tapi kejap lagi kita akan fokus lebih kepada memandangkan skop kerjaya mereka sekarang memang biodi related, environmentally related. Jadi kita nak fokuskan apa peluang pekerjaan yang sebenarnya you all boleh venture selepas tamat graduasi dalam program Sarjana Muda Sains Gunaan Pemeliharaan dan Pengurusan Biodiversity. Panjang kan nama kan, sebab tu saya pendekkan, kita panggil biodi kan. Okay, alright. Jadi untuk transition ke dunia kerjaya ni saya nak tanya pendapat lah. Tadi kita dah tanya pengalaman dan apa yang diorang dah pernah experience. Pada pendapat you all, perlu tak ambil kursus tambahan atau latihan untuk menyediakan diri untuk masuk ke dalam alam pekerjaan? This, what do you think? In my opinion, actually for the courses that I've taken in UMT itself, because I took a biodiversity program, so we did have many other courses, university subjects that we have to take. So those subjects are actually really good enough to prepare me for my soft skills that I needed for my job actually. You still remember some of the courses that you took? Academic writing skills, public speaking. Okay. Yeah, those two are actually really important courses that helped me really a lot for my not only thesis writing, but also to prepare my resume. Okay. Yeah, and also to look out for jobs in future. Alright, okay. Macam mana dengan Gigi? Ada ambil tak sepanjang sebelum mulanya kerjaya secara serius dalam bidang yang kamu buat sekarang dalam pekerjaan sekarang, ada tak ambil kursus apa-apa, pergi training mana-mana? Boleh share?
secara peribadinya saya tidak ada ambil apa-apa selepas belajar tu, apa-apa kursus lah. Tapi di sini apa yang saya nak highlightkan kat sini doktor, sebenarnya di UMT itu sendiri saya kira nak menambah apa yang Cik Tizwani cakap lah. Di mana actually pada saya rasa segala kursus-kursus tambahan ataupun kursus elektif di UMT actually pada saya amat cukup. It's just that we ourselves have to polish masa di campus lagi. Polish supaya we already have the wow factor untuk kita bawa skill itu sewaktu competing, bersaing dalam pasaran kerja. Pada saya berpendapat macam tu. Sebab doktor, saya berpandangan bahawa bukan semua orang mampu untuk ambil kursus tambahan di luar. Lebih-lebih lagi apabila kita telah menamatkan pengajian lah. Macam tu. Okey. Jadi tak semestinya bila tak ambil mana-mana kursus tambahan dan sebagainya, tapi kalau kita boleh tengok daripada Gigi dan juga Tis ya, mereka mengambil kesempatan sewaktu di kampus lagi untuk belajar sebanyak mungkin, ambil kursus-kursus elektif yang kita panggil kursus elektif. Maknanya bukan kursus teras university, bukan kursus teras program biodiversity. Mereka juga ada jam kredit yang mereka perlu ambil untuk mengambil kursus-kursus elektif pilihan yang mungkin tak semestinya science related. Ada juga bahasa-bahasa asing seperti bahasa Jepun, Mandarin. Ada juga kursus co-curriculum yang sebenarnya bagus untuk diorang, untuk fizikal dan juga untuk soft skill mereka, kan? Okey, jadi kita dah berbual panjang. Jadi kita akan ambil kita akan rehat sebentar. Kita akan sambung lagi sebentar ini. Sebentar lagi. Choices. There's just too many to choose from. I mean, I know I enjoy the outdoors, but do I really have to choose between land and sea? This is very... Hold on. Biodiversity. Wonder, she fears it. Her attention been shifted. Some doubt, a feeling with a simple dismissing. She gon' do deceiving. It ain't you, believe it. Breaches, they happen. Hearts break of nothing. It's not inside, she's lost it. Her tongue side, he's lost it. She burnt out, her wanting, you're pulling a heartstrings. Let go, it's heartache. This must be a mistake, but a natural reaction. It's to come apart when it's over. Okey, kembali semula ke podcast siri kedua kita, Alumni X Biodi Spill the Tea. Okey, bersama-sama saya Gigi dan Tis. Okey. Jadi kita akan masuk kepada slot seterusnya. Tadi kita cerita pasal kehidupan mereka sebagai pelajar di UMT. Kemudian kita bertanyakan soalan tentang peralihan menuju ke alam pekerjaan, dan sekarang ni kita akan cerita pasal your current job. Okey, jadi kita nak tahu sedikit sebanyak lah, dan mungkin kita boleh start dengan Tis. Mungkin boleh ceritakan apakah position kamu sekarang, pekerjaan, dan di mana, dan boleh tak kamu jelaskan skop kerja harian kamu kepada semua. Silakan. Okay, so now I'm the head of science at Sri Desa International School. So this is actually my third school. Previously, I was from Sri KDU, National Primary School. And before that, I was in Region International School, Sungai Petani. Yeah, so being a teacher, my job scope is basically to prepare materials, to go to class, and then to conduct lessons, prepare exam papers, to mark exam papers, and to prepare materials for students, extra materials, and to mark them. But now as the head of science, so I have extra responsibility as well, which is to assist the teachers who are working with me, and also to ensure that their work is updated as well. Yeah. Okey, dah jadi ketua jabatan ya Tis ya. Okey, macam mana pula dengan Gigi? Mungkin boleh cerita tentang pekerjaan kamu di mana, dan jelaskan skop pekerjaan harian kamu di Jabatan Penghilitan.
Okey, saya sekarang memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Perhidatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan saya punya seksyen atau bahagian untuk menguruskan atau mengendalikan konflik gangguan hidupan liar, which is specifically kita boleh cakap tentang handle aduan lah. Aduan seperti contoh kera, babi hutan, kelawar dan sebagainya lah, di mana aduan ini dibuat oleh orang awam. Dan pada masa yang sama, saya juga bersama tim saya memang berperanan dalam membuat program SEPA lah, CEPA, di mana Communication, Education and Public Awareness, di mana kita akan buat program kesedaran awam di universiti, di taman-taman, seperti contoh macam Don't Feed the Monkey dan sebagainya. Macam tu. Okay. Alright. Jadi sebabkan tadi kita tanya Gigi dululah, apa projek yang paling menarik yang kamu pernah terlibat sepanjang kerjaya kamu? Okay, bila Doktor cakap tentang sepanjang kerjaya saya kan, I think I'm gonna back to 2018 to 2022, di mana waktu tu saya bekerja di bahagian konservasi hidupan liar. Dan pada waktu itu saya mengetuai program-program seperti pemasangan kamera trap, pemasangan CT, kita buat survey populasi, kita buat cerapan di hutan-hutan yang kita telah pilih. Apa yang saya rasa paling tak boleh dilupakan adalah setelah kita letak pasang kamera trap tu, ia akan ambil masa dalam 3 bulan atau 6 bulan untuk kita tarik balik, dan memory card dalam kamera trap itu kita akan analyse. So yang membahagiakan saya, yang saya ingat sampai hari ini adalah bila kita dapat tengok sendiri direct depan mata, contoh harimau kumbang, ibu dan anak bergurau-gurau di depan kamera kita. Kita boleh tengok live video rusa kijang di depan mata kita melalui analisa kamera trap. So I think that sebagai conservationist dan orang kata kelahiran biodiversity ini, saya rasa sangat bahagia. Rupa-rupanya hutan-hutan di Malaysia ni masih lagi ada hidupan liar yang masih lagi boleh bergurau senda di habitat semula jadi mereka. Itu perkara yang paling saya tak boleh lupa dan membahagiakanlah pada saya sepanjang saya berkhidmat di perkhidmatan. Bila kita nampak macam situasi sebegitu, sebenarnya boleh tak kita katakan bahawa ekosistem hutan kita ni di kawasan-kawasan tertentu dalam hutan tu sebenarnya masih lagi terpelihara, sebabkan kita tahulah dengan cabaran global semasa pembukaan hutan, deforestation untuk pembangunan, ada tempat-tempat yang kita terpaksa compromise lah, di mana perlu ditebang dan sebagainya, dan ini sebenarnya mengganggu habitat haiwan, flora, fauna juga dalam ekosistem hutan itu. Jadi susah kita nak nampak binatang-binatang ni. Tapi bila kita dengar cerita daripada Gigi tadi, ada tempat-tempat sebenarnya yang masih lagi terpelihara, masih lagi selamat untuk organisma ini hidup. Jadi sebagai pelajar biodiversity sebenarnya kita akan terkesan jugalah. Dan it's a beautiful feeling. Yes. Okay, alright. Dan tadi kita boleh nampak perbezaan career antara Gigi dengan Tis. Tis adalah seorang guru di private sector di sekolah antarabangsa, manakala Gigi di sektor kerajaan. Dan kita boleh nampak dia punya portfolio pun agak berbeza. Kita boleh nampak tadi Gigi dia ada kerja memang ada di pejabat dan juga di lapangan. Macam pula dengan Tis? Tis memang di sekolah ataupun ada juga bekerja di lapangan, ada buat aktiviti di lapangan? Tak, biasanya di sekolah saja, unless if we just bring them for exposure, we go field work outside, just like that. It depends on the teachers, how they want to manage to do activities with the students. Alright, jadi memandangkan Tis adalah graduan pelajar kita, alumni kita biodiversity, dan beliau juga adalah guru sekolah menengah di sekolah antarabangsa. Boleh tak Tis ceritakan komponen biodiversity yang diajar di peringkat sekolah menengah? Dan saya difahamkan Tis juga pernah mengajar sekolah rendah. Mungkin boleh ceritakan tentang biodiversity element tu diterapkan dalam pengajaran sejak dari sekolah rendah. Ada ke silibus tu? Sebabkan saya lah, especially saya kan pensyarah, jadi kita memang mengajar program sebegini, tapi waktu sekolah rendah dulu tak ada komponen biodiversity, and we don't even understand or know the terminology of biodiversity. Sampailah kita belajar khusus dalam program biodiversity kan. Boleh cerita Tis? Okay, so far I've taught
primary from standard 3 up to standard 6. Okay. We do have a specialized topic called biodiversity that we learn in year 6. So, Okay, but this year is based 6, on Cambridge syllabus. Okay. Yeah, Cambridge syllabus. And for secondary school now, I'm teaching the lower secondary, which is year 7 and year 8. Okay. So we do have chapters where we focus more on environmental science. Okay. And like in in year 8 now, we do have chapters like bioaccumulation, Ooh. biomagnification. Wow. So when there are this kind of biodiversity related topics, this is where I actually try to empower my students on, how important biodiversity is to us. And then we also learn about ecosystems and all that. okay. Yeah, so it's quite diverse, I would say, in science syllabus. Yeah, through times kita boleh nampaklah syllabus dalam sekolah pun berbeza. Jadi macam TIS berpeluang untuk mengajar generasi sekarang, generasi alpha. Yes. Okay, jadi ada juga komponen biodiversity dah mula diterapkan di dalam syllabus sekolah. Jadi itu adalah satu perkara yang baik. It's a good news for us. Exposure on biodiversity and sustainable management. Yes. Kita memang menghala kepada kelestarian, betul? Jadi itu adalah is a good news for us. Dan sesiapa daripada sekolah menengah dah belajar tentang biodiversity, sekolah dan mungkin masuk di peringkat university, jadi sesiapa yang berminat, yang suka dengan alam sekitar, yang suka belajar bukan sahaja dalam bilik kuliah, nak pergi ke lapangan. So this is one of the interesting programs that you may want to consider to join. Dan kami di Universiti Malaysia Terengganu sangat mengalu-alukan kepada adik-adik pelajar yang berminat, yang lepasan asasi sains, lepasan diploma, lepasan matrikulasi. Jadi ambil peluang ni untuk mendaftarkan diri anda untuk masuk ke dalam program biodiversity. Ingat, khusus program yang paling panjang di UMT, program kita orang lah tu, program Biodi, kan? Yes. Okay, jadi sepanjang dalam bidang you all masing-masing, education and juga wildlife conservation, ada tak you all pernah dengar sebarang misconception tentang biodiversity ni? Pernah dengar ataupun ada orang yang rasa macam kenapa kita perlu care pasal alam kita? Why do we need to care about animal? The plants, microbes and whatnot. Jadi mungkin boleh bagi pendapat you all masing-masing. Kita start dengan Tis. Yes, of course. There's a lot of misconceptions because I'm teaching the younger generation. So definitely there's a lot of misconception when it comes to biodiversity. Some of them think it's only related to animals, it's not related to plants. Or some of them they think it's just plants and animals, so why do we have to care about them? Right? Yeah, so that's why it's a very important subject, because this is how you actually try to educate the younger generation that biodiversity is actually something that's diverse. It's not only just plants, animals, it also includes the microbes, the microorganisms, and all these kind of things. So yeah, and also some of them they just say that it should be done by only those who have the authority. So it shouldn't be us doing anything about it. Yeah, so we have to educate them that it's actually everything starts from us. Yeah. Dengar tu? Jadi awareness tu kita kena kita mula titik beratkan ataupun kita exposekan kepada semua lapisan masyarakat. Bukanlah maknanya bermula bila kita masuk universiti sahaja, daripada pelbagai lapisan umur, daripada masih kecil lagi, bila mereka mula suka dengan alam sekitar, dari situlah kita boleh nampak empathy, dan kita boleh nampak care itu kepada alam sekitar, sebab kita tinggal bersama-sama dengan alam, coexist. Betul. Macam mana pula, ada tak Gigi came across any misconception about biodiversity? Ada tanggapan yang bagi mereka alam sekitar ni tak perlu dijaga dalam pekerjaan Gigi sendiri? Ada? Secara simpelnya lah kan doktor kan, memang saya akui pandangan seperti itu memang ada. Dalam erti kata paling mudah, statement yang saya selalu dengar, they're just animal dan tak mendatangkan apa-apa keuntungan. Tapi yang menjadi kegusaran saya adalah sekiranya mindset ini masih kekal dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, kerisauan saya adalah pada satu hari nanti saya risau next generation hanya akan kenal atau boleh tengok tapir, atau hanya boleh sentuh gambar tapir Malaya sahaja, atau hanya boleh sentuh gambar harimau Malaya sahaja, kerana pada waktu itu
animal yang saya sebutkan tadi dah tak ada. Kerana mindset sebelum ini yang memang dah cakap they're just a animal, tak ada apa-apa yang mendatangkan keuntungan untuk ekonomi mungkin. So untuk di masa akan datang saya risau generasi akan datang hanya boleh tengok gambar. Dan we should do something. Jadi kita dah dengar jawapan yang panjang lebar daripada kedua-dua alumni kita. Jadi kita sekarang ni masuk ke slot seterusnya, okay? Iaitu reflection dan juga perkongsian pengalaman kedua-dua alumni kita, Tis dan Gigi. Berdasarkan pengalaman mereka lah yang pernah menjadi pelajar dan sekarang ni memang menjadi like full adult yang sekarang ni bekerja. Okay, soalan saya nak tanya Gigi lah. Okay. Kalau diberi peluang untuk mengulang kalau diberi peluang untuk ulang semula, okey, apa yang akan dibuat yang berbeza semasa kamu belajar? Kalau diberi peluang untuk pergi ke masa lalu. Okey, sekiranya diberi peluang untuk saya kembali ke masa lalu, apa yang saya rasa saya nak buat adalah saya teringin sangat untuk nak lebih aktif berpersatuan, aktif berprogram, aktif macam contoh dulu saya selalu dengan kawan-kawan join program amal dekat rumah-rumah anak yatim. Senang kata lebih bersosial lah sebenarnya. Sebab secara jujurnya saya bukanlah jenis student yang selalu keluar ke sana kemari atau bersosial. Sebab CGPA is my priority. Itu saya lah sewaktu saya di UMT. Okey, Gigi kata kalau boleh kembali ke masa lalu dia nak lebih bersosial, melakukan aktiviti co-curriculum lah, lebih kepada aktiviti kebajikan dan sebagainya. Okey, untuk adik-adik, jadi jika anda yang masih lagi sekarang masih berada di UMT yang sedang belajar, mungkin boleh ambil nasihat ni ataupun sebagai nasihat lah ataupun tips sebenarnya untuk kamu mencari lebih pengalaman untuk membentuk diri, menjadi lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan boleh improve you punya soft skill juga. Kan? Betul? How about this? The same question to you. Okay, if I was given a chance to travel back to that time, definitely I will do the same as Gigi also. Take part in more co-curriculum activities because I was more of the studious kind of a person. I did take part in activities, but I wish that I could have taken part in more. Yeah, because they actually help to build a lot of soft skills that we actually need for our career today. Yeah. Okay, alright. Lebih kurang jomel jawapan kan? Tadi yang lain sikit. Okay, soalan yang saya nak tanya selepas ni. Okay, Tis, apa soft skill yang sebenarnya sangat penting dalam kerjaya kamu sekarang yang sebenarnya kamu boleh share dengan penonton semua? Okay, so I'll say more on communication skills, collaboration skills, which is like teamwork and so on, and also creative thinking and critical thinking skills. So, pendapat kamu macam mana adik-adik kamu sebenarnya nak develop those skills? Definitely one is by taking part more activities, Okay. because when you take part in more activities you get to meet more people, so that's when you exchange ideas and all, and you take up leadership skills as well. Yeah, that's one of the ways on how you can actually try to polish up your soft skills. Okay, macam mana pula dengan Gigi? Apa yang dalam kerjaya kamu sekarang sebagai salah seorang pegawai di Jabatan Perhilitan, okey, apa soft skill yang kamu memang yang kamu belajar daripada dulu kamu dapat dan kamu rasa sangat penting lah untuk dikongsi bersama adik-adik pelajar? Okay, yang saya nampak kat sini doktor ada 3. Yang pertama leadership, yang kedua time management dan yang ketiga stress management. Okay. Seperti saya cerita sikit lah, saya rasa berkaitan dengan leadership kan. Okay, apabila kita telah bergraduasi, memang kita akan dipandang seperti orang yang berkelulusan ijazah sarjana muda. So expectation apabila kita dah masuk ke alam bekerja, pemegang ijazah sarjana muda itu people expect more. So kat situ leadership kita kena ke depan. So kalau di peringkat kampus sendiri kita tak biasa ke depan dalam any orang kata contoh presentation, kita tolak-tolak kawan ke apa ke, benda itu sebenarnya akan kekal sebenarnya sampai ke alam kerja kalau tidak orang kata tak dipolish lah kan, dari segi confidence dan juga bravery tu. Okay, daripada segi time management dan stress management, ginilah doktor,
sama ada kerja ataupun belajar, kita apa-apa assignment atau task, kita akan ada due date atau deadline. So kita kena sendiri pandai-pandai susun atur kita punya jadual hidup tu satu, supaya hujung nanti kita tak stress, because it's about time management lah kan. Dan dalam pada itu juga, bila kita dah bekerja, macam saya sendiri, saya deal dengan pelbagai lapisan masyarakat, sama ada golongan yang lagi tua daripada saya atau yang lagi muda daripada saya. So sekiranya berlaku sebarang isu atau konflik, how we want to deal with them, orang kata supaya tidak melarat lah. So kat situ akan menimbulkan, orang kata, stres kalau kita tak pandai handle. So kita manage diri, manage masa, pilih circle yang betul, dan ke depan untuk dapatkan leadership tu. Sebab perkara itu semua akan kita bawa pada saya di alam pekerjaan. Wow, panjang lebar ya jawapan daripada Gigi. Jadi ya, perkara-perkara begitu, kemahiran-kemahiran yang macam tu, you all tak semestinya kena bermula bila dah mula bekerja, bila dah dapat pekerjaan baru nak mula. Sebenarnya kepada adik-adik yang semasa yang sedang melanjutkan pengajian, ataupun mungkin pelajar-pelajar baru yang berminat untuk melanjutkan pengajian, anda boleh mulakan dapatkan skill ni bila dah mula masuk dalam alam universiti lagi, di mana bila you mula belajar secara berdikari, lepas tu masuk dalam kuliah dan mendapat kita ada you are given task to do. Dan antara soft skill yang alumni tadi cakap, dia ceritakan kemahiran itu yang diorang belajar di kampus dan diterapkan dalam pekerjaan mereka sekarang. Jadi saya harap you all take notes ya, sangat penting. Jadi jangan tunggu lepas habis belajar barulah kita nak develop, nak masuk kerja baru nak develop skills tu. Jadi mungkin agak terlambat juga. Memandangkan you all akan bertemu dengan orang asing, bekerja dengan orang yang mungkin kamu tak kenal, dan we don't know the level of professionalism. So kita kena mula bersedia daripada awal. Seawal sewaktu pengajian di kampus, di universiti. Okey. Jadi kita beralih kepada slot yang terakhir, iaitu nasihat dan tips kepada pelajar-pelajar semasa dan juga bakal pelajar. Okey, untuk Tis, boleh bagikan nasihat kepada adik-adik pelajar yang sedang belajar sekarang. Mungkin boleh ceritakan apa yang diorang boleh mula buat dari sekarang untuk tingkatkan marketability tu, kebolehpasaran, senang nak dapat kerja, impressive CV. Mungkin boleh share sedikit nasihat dan tips. So I'll share what I've actually done, because it really works. So one of it is make the most of your time there. Take part in most of the activities, any programs and all that they have done. Just take part and try to take different roles. So like macam satu program you jadi pengarah, like satu you buat setiausaha, then bendahari, then you work in different fields so that you broaden the prospect. So once you graduate, you have more options, you know what to do, and you have experience in dealing with different kind of job scopes actually. Okay, cool. Answers. Okay, macam mana pula dengan Gigi? Ada tips ataupun nasihat kepada adik-adik pelajar semasa supaya diorang boleh buat persiapan sekarang? Okay, saya cuba concludekan lah, Doktor kan? Okay. Nikmati, hayati momen kita sebagai pelajar sewaktu di kampus, specifically di UMT, kerana 3 tahun atau 4 tahun ini tidak akan berulang lagi. Dan apa yang saya boleh cakapkan adalah kita kena tahu apa yang kita patut prioritikan pada waktu itu, kerana kita kena tahu selepas kita bergraduasi kita akan berpisah dengan kita punya classmate dan membawa haluan masing-masing. But kita kena ingat competition dekat luar sana adalah sangat tinggi. Itu belum kita cerita tentang CGPA, dan juga mungkin ada IPTA lain yang menawarkan kos yang sama macam kita. So it's about persaingan. Dan sebenarnya daripada kampus ini, berdasarkan apa yang telah di-sharekan jugalah oleh Cik Tizvani tadi, segala skills atau kemahiran tu perlu kita polish seawal di kampus lagi, supaya bila kita dah keluar, kita dah ready bersama kita punya wow factor atau X factor untuk diketengahkan, supaya itu membezakan antara kita dengan candidates lain sewaktu interview pasaran kerja pada saya. Okey, menarik tu. Jadi panjang lebar ya. Nasihat ataupun tips daripada super senior you all lah dekat sini kan, Tis dan juga Gigi. Saya nak tambah sedikit jugalah. Dalam pada kita
mencari ataupun membina skill ataupun kemahiran dalam diri kita untuk menambahkan lagi kebolehpasaran lah. Maknanya peluang untuk pekerjaan tu terbuka luas, dan juga dengan kelaikan akademik yang baik. Maknanya bila dah belajar dan bergraduasi, saya percaya salah satu elemen yang penting juga kepada pelajar-pelajar semasa juga adalah dengan membentuk sasiah yang baik. Yes. Betul. Yes, you all setuju? Sangat Yes, setuju. definitely. Okay. Maknanya sasiah yang baik, akhlak yang baik, di mana bila dengan ilmu sahaja tidak mencukupi, dengan kelayakan dalam bidang pendidikan, akademik juga sangat penting juga. Tapi pada masa yang sama, kita mahu menjadi seorang warga negara, manusia yang berakhlak, yang menghormati orang lain, bukan pada manusia sahaja, juga kepada alam sekitar, sebab kita program biodiversity kan. Jadi mereka belajar tentang macam mana untuk menghormati, untuk menjaga dan menguruskan alam sekitar. Okey, jadi sasiah dan akhlak tu juga penting. Betul. Okey. Okay guys, kita kembali kepada slot yang terakhir. Sebelum kita menamatkan podcast kita, saya ada beberapa rapid fire question yang saya nak tanyakan kepada kedua-dua alumni kita, Gigi dan juga Tis. Jadi kita nak tengok sejauh sepantas mana mereka menjawab soalan saya. Mungkin berkaitan dengan biodiversity dan mungkin ada yang tak. Jadi dia bergantunglah kepada soalan yang saya tanya. Okay, you all fahamkan konsep rapid fire questions? Kita start dengan Tis. Okay. Spesies yang paling menarik yang pernah anda kaji atau jumpa sekarang ataupun waktu belajar dekat UMT dulu? Owl. Ya. Okay, burung hantu ya. Burung hantu. Okay, soalan seterusnya saya nak tanya kepada Gigi. Cabaran paling besar bekerja dalam bidang biodi? Mindset of masyarakat. Nak further elaborate about Mindset masyarakat tentang it's just an animal. Dan tak mendatangkan apa-apa keuntungan itu. Okay, alright. Next question, Tis. Yes. Satu skill penting yang anda guna setiap hari? Communication skills. Dia banyak bercakap lah sebab dia cikgu ya. Okay. Okay, Gigi. 10 tahun dari sekarang, macam mana anda nampak masa depan biodi di Malaysia? Saya rasa akan sama dengan negara-negara Asia yang lain, which is contoh yang sudah semakin berkembang maju. Kalau saya compare dengan 15 tahun lepas, Malaysia akan lebih maju. Okay. Tis? Yes. Pernah ada pengalaman yang tidak terjangka sewaktu bekerja sebagai seorang guru? Ya, ada. Apa dia? Some questions when students throw tantrums to you. Yes. Okay. Beliau bekerja dengan kanak-kanak. Jadi Yes. tantrums are everywhere. Yes. Okay, faham? Gigi, Okay. satu nasihat yang penting untuk pelajar biodi semasa. Self-love. Sayangi dirimu. Okay. So itu saja soalan rapid fire question daripada saya untuk Tis dan juga Gigi. Right. Okay, Thank sebelum you so kita much. mengakhiri podcast, I would like to thank both of you. Thank you, Dr. Terima kasih kerana sudi menghadiri podcast siri kedua kita Thank you di so Kuala Lumpur. Okay, kita ada kenangan sebenarnya di belakang tabir bila kita buat podcast ni. Tapi tak apalah, kita saja yang tahu. Baik. Mungkin kalau ada teaser nanti kita boleh letakkan behind the scene lah dalam video rakaman ni nanti. Okay. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada majikan lah, kedua-dua majikan pun saya sangat berterima kasih kerana sudi memberi mereka masa untuk menghadiri podcast kita. Dan saya berharap adik-adik pelajar program biodiversity especially akan mengambil mendapat inspirasi, motivasi dan akan berusaha dengan lebih baik untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik dan juga di dalam kehidupan masing-masing. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton podcast siri kedua alumni Biodi Spill the Tea. Assalamualaikum. Bye.